HTC masih hidup. Pernah dengar kan brand HTC? Kali ni dia keluarkan earbuds yang lain macam fungsinya. Bukan setakat boleh dengar lagu tapi boleh dijadikan alat translator. Lain macam kan? Jom aku review. So, inilah dia HTC NE19 wireless earphone dari brand HTC. Brand legend ni, berkapasiti 300 mAh, bateri boleh bertahan selama 5 jam penggunaannya. Menggunakan Bluetooth terkini 6.0 dan specialnya earbud ni mampu dijadikan alat translator yang mampu translate ke 134 bahasa. Amazing. Dalam box korang akan dapat 2 manual user, kabel Type-C untuk pengecasan dan ini charging case serta earbuds. Bentuk charging case yang sangat menarik, simple dan mesra poket. Dapat 3 varian color iaitu hitam, ungu dan putih. Untuk earbuds pula jenis open earbuds. Sedap dipakai, tak menimaskan dan paling best takkan menyakitkan telinga bila menggunakan dalam tempoh yang lama. Tiada sebarang button, fully touch sensor. Jom kita cuba function AI translator dia. Sebelum tu korang kena scan QR code ni untuk download apps dia Sayme. Ada 5 function menarik dalam apps ni, korang boleh tengok dekat sini. Ada AI dialog mode, ada free talk mode, ada translation machine mode, ada headphone dan phone boot dan ada photo AI translation. Inilah yang paling sesuai kalau korang bawa pergi travel. Mudah nak communicate dengan orang lain dekat sana. Contoh dia boleh macam ni. Boleh tak saya tahu di mana saya hendak mencari makanan halal? So macam mana? Berbaloi kan untuk dapatkan earbuds ni. Bukan setakat untuk boleh dengar lagu tapi boleh juga dijadikan alat translator bila korang travel ke luar negara nanti. Harga pun tak terlalu mahal, memang mampu milik. Macam biasa, kalau berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni.